Dan apa nasihat Puan? Terima kasih. Okey, terima kasih Puan yang bertanya. Ni saya nak tambah sikit je. Kadang-kadang, terutama anak-anak gadis mereka yang dah kerja dah. Yang dia kisah, masuk. Engkau nak keluar bila? Balik pagi ke tengah malam? Tak apa. Janji tiap-tiap bulan masuk untuk akaun ayah. Akaun mak. Dia tak kisah dengan siapa. Nak keluar bila, dengan siapa, tak kisah. Apa hukumnya? Ustazah, silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya kalau kita telah diberi amanah oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi ibu bapa, maka setiap amanah itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Ini satu amanah yang sangat besar yang Allah letakkan atas bahu ibu dan ayah. Ya, jadi kalau kita sebagai ibu bapa, kalau kita membiarkan anak-anak kita, dia nak keluar bila masa, dia nak balik bila masa, saya faham anak saya ni kena balik lambat, pukul 1 pagi baru sampai rumah sebab dia kerja keras. Itu bukan seperti mana yang Rasulullah suruh, bukan seperti mana yang Allah pandang. Ya, apa juga alasan tersebut, maka lebih baik dia mencari pekerjaan yang lebih baik yang bukan memerlukan dia untuk berada sampai jauh-jauh malam begitu. Dan apa tanggungjawab mak ayah di sini? Pada ketika mak ayah membiarkan anak-anak itu berlaku kemungkaran sedemikian, itu dinamakan kemungkaran. Biar anak bercampur dengan siapa, biar anak balik pukul berapa, tidak terjaga auratnya, maka pada ketika itu hukumnya haram. Dan bila haram, Allah sangat-sangat marah. Bila Allah marah, kita tahu apa yang akan berlaku. Akan berlaku perpecahan hati, akan berlaku anak mula tak taat, akan berlaku duit dan rezeki yang kita dapat mungkin tak berkat puan-puan, tuan-tuan, penonton ya. Jaga-jaga. Kita mungkin dapat banyak rezeki tapi ada dua. Ya, satu rezeki tu Allah redha. Sikit tapi dia punya rezeki tu rasa macam banyak. Macam tak habis-habis Ustaz. Macam melimpah ruah. Tapi satu lagi rezeki tu banyak tetapi tidak berkat, rasa panas, sekejap-kejap benda ni rosak, sekejap-kejap benda ni rosak dalam rumah, sekejap ini tak cukup, sekejap ini tak cukup. Jaga-jaga. Satu lagi rezeki Allah bagi pada kita tapi dalam keadaan istiqraj. Apa Nabi sebut istiqraj ni? Bila orang tanya Nabi, apa istiqraj ini Rasulullah? Istiqraj ini bila Allah bagi satu nikmat tapi nikmat tersebut nikmat yang melalaikan. Bagi kereta besar, orang sangka Allah sayangnya aku kereta besar, anak bijak-bijak, Allah sayangnya aku. Sebenarnya tidak. Hatinya tidak tenang. Nanti Allah akan hisapnya di akhirat. Ya, kita buat perbandingan hari ini. Contohnya, anak tu kerja setakat mekanik je. Anak aku tak berjaya, mekanik je. Anak engkau bagus-bagus je sampai ke London. Jaga-jaga. Yang ke London itu, adakah solatnya terjaga? Adakah akhlaknya baik? Adakah dia bercampur lelaki perempuan tu terjaga? Ada juga yang ke London baik-baik, alhamdulillah. Ada juga yang mekanik kurang baik. Na'udzubillah min zalik. Tapi maksudnya di sini, apabila ibu bapa biarkan tanggungjawab itu, tak kisah. Anak dah besar, biarlah, kita nak tegur pun tak boleh. Takkan nak tegur lagi, dia pandai-pandai lah. Itu salah. Menegur anak sampai ke akhir hayat. Yang mana perintah Allah, kita tegur. Ya, yang mana dia ikut perintah Allah, tak apa, tak ada masalah. Tapi yang mana bertentangan, jaga-jaga, kita wajib tegur, kita wajib baiki diri kita juga. Allah a'lam. Okey, itulah ya, peranan bapa ni tak habis sampailah kita mati ataupun anak kita mati. Jadi kita teruskan lagi soalan jangan sampai mati pula. Ya. Mana lagi soalan kedua, silakan ya. Assalamualaikum Puan Ustaz. Ya. Saya Puan Rahani ingin bertanya pada Puan. Rasulullah pernah berpesan kepada kedua bapa, kepada ibu bapa untuk mempercepatkan anak-anak remaja kita, anak gadis kita ni berkahwin. Apa pendapat Puan dalam konteks ini pada hari ini? Dan memandangkan anak remaja kita, anak pertama anak gadis kita ni bila belajar sampai ke Menara Gading, daripada diploma ke ijazah ke master ke PhD. Itu saja Puan. Terima kasih. Okey, terima kasih. Soalan bagus. Sebab sekarang ni orang kata apa, statistik orang perempuan lebih ramai lelaki sebenarnya. Statistik. Jadi kadang-kadang timbul masalah. Jadi cepat kahwin tu macam mana? Adakah lepas SPM tu kahwin? Rizal yang tunggu lagi. Lepas SPM tu kahwin ataupun ada tempoh-tempohnya bertahap dan sebagainya. Silakan Puan. Terima kasih. Okey, dalam surah An-Nur ayat 32, Allah juga berfirman bahawa nikahkanlah di kalangan kamu orang-orang yang masih membujang. Satu perintah juga Allah suruh nikahkan, ya. Dan kalau mereka ini miskin, tidak cukup kemampuan, maka Allah akan tambahkan, cukupkan keperluan mereka. Sebab Allah ini maha besar kurnianya. Itu satu. Dan Rasulullah juga ada bersabda, mana-mana lelaki yang kalau dia mampu, maka nikahlah, berkahwinlah. Kerana itu lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Pada hari ini, kita ramai, satu, tidak menundukkan pandangan. Yang kedua, tidak memelihara kemaluan. Dan zina berleluasa. Tapi kalau minta nak nikah daripada mak ayah, mana boleh?
Takkan nak kahwin awal, pelajaran tak habis lagi. Nanti macam mana? Nanti orang hina kita sebab pelajaran tak habis. Tapi dia tidak tahu apa yang anak dia lakukan di belakangnya. Dia cuma boleh mengatakan jaga diri, jangan buat maksiat. Tetapi ada cara jalan yang lain, iaitu berkahwin. Maka seharusnya mak dan ayah ni bagi kelonggaran untuk anak-anak ni berkahwin. Tetapi ingat, bila kata awal, kahwin awal ni macam mana Ustaz? Macam soalan tadilah. Ya, ada setengah orang mungkin pelajarannya tak tinggi. Awal tu mungkin sampai lepas SPM je, sebab lepas tu dia dah kerja, dia dah ada duit. Ada anak-anak yang masuk universiti misalnya dan dia kena tunggu sampai 24, 25, 26, 27, kadang-kadang sampai 30 tahun untuk berkahwin. Jadi perbezaan awal ini bergantung kepada keperluannya, apa yang dia lakukan. Cumanya kalaulah mak ayah membenarkan anak-anak ini berkahwin pada zaman dia masih belajar, ada tanggungjawab di sini. Contohnya, Aisyah bila dia berkahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika itu dia masih kecil lagi dan dia berkahwin, dia tidak duduk bersama Rasulullah. Aisyah masih tinggal dengan ayahnya dan Rasulullah selalu menziarahi Aisyah. Dan pada ketika itu, kalaulah anak-anak ini berkahwin dalam usia dia masih belajar, misal kata dekat universiti Ustaz dibolehkan, diharuskan, tetapi mak ayah jangan lepas tangan. Kau dah kahwin kan? Ini tanggungjawab nafkah lelaki suami kau. Sedangkan yang suami pun masih belajar. Apa terjadi? Anak-anak ini tidak ada nafkah, mulalah dia rasa tanggungjawab itu satu yang berat untuk dia. Sedangkan perkahwinan itu sepatutnya menjadikan tanggungjawab itu rasa sama-sama dipikul. Ya? Jadi boleh membenarkan, harus membenarkan, tetapi kena bincang dengan dia dahulu. Siapa nak tanggung nafkah? Kalau mak ayah rasa mampu, rela, redha, mereka tanggung, Allah akan balas kebaikan tersebut. Sikit-sikit setakat makannya, seperti mana itu anak dia yang ditanggung yang sebelum dikahwini. Tidak ada masalah di dalam Islam. Cuma mak ayah ni bila dia rasa anak dia kahwin, bukan tanggungjawab dia lagi. Sedangkan usia anak tu masih dalam universiti, masih di sekolah, jangan buat begitu. Itu satu ya. Dan kemudian bila dia benarkan kahwin, dalam keadaan anak ini masih belajar, masih ada tanggungjawab lain, dia pantau agama anak-anak tersebut. Perintah Allah dia tetap kena pantau pada anak tersebut. Dia kena tetap menegur anak tersebut. Tetapi saya tidak mencadangkan kalau mak ayah itu menghalang 100% anak-anak untuk kahwin. Tak boleh. Dia kata tak boleh terus kahwin sebab engkau masih belajar. Jangan, sebab anak-anak hari ini kita tidak tahu apa yang dia akan buat di belakang kita. Kita boleh memberi nasihat, tetapi Quran memberi panduan, iaitu panduan bagi nikah. Tapi jangan halang terus, bagi dia panduan. Kalau dia kahwin, apa yang akan terjadi? Apa tanggungjawab yang dia kena pikul? Kalau lelaki tak mampu, apa yang lelaki tu kena usahakan? Sekurang-kurangnya Ustaz, ya, ada pendapat ulama yang mengatakan, kalau lelaki tu walaupun tak mampu, tapi ada duit sikit-sikit, kocek dia yang sikit-sikit tu, dia kumpul-kumpul, dia bagi pada wanita tu. Sebabnya itu nak mengajar dia untuk rasa tanggungjawab. Berkahwin ni bukan setakat menyatukan jasad, menyatukan roh, tetapi juga perkahwinan ini satu amanah besar. Jadi ibu-ibu di sini jangan terlalu ekstrim, tak bagi terus anak kahwin. Kahwin itu satu kesalahan besar, kahwin muda. Tidak. Tetapi ikut perintah Allah, bagi dia panduan. Berkahwin, apa tanggungjawabnya? Itu yang paling penting Ustaz. Allahuakbar. Okey, sebenarnya bergantung ibu bapa jugalah. Ya. Kadang-kadang setengah ibu bapa ni kurang didikan agama. Kadang-kadang. Jadi sebab itu kalaulah tuan perempuan lihat anak-anak remaja dah macam belangkas. Coupling kulu kili tak kisah malam, kahwinkanlah dia. Selamatkan mereka daripada dosa. Apapun, kita ambil lagi soalan seterusnya yang ke-30. Silakan kalau ada daripada penonton semua. Ya. Assalamualaikum Puan. Saya Ajantika nak bertanya Puan. Anak remaja ini kalau dikurung ke rumah mula protes. Jadi macam mana nak wujudkan suasana mereka seronok di rumah? Terima kasih Puan. Okey, ni pula kan kalau kita banyak cakap pula, dia merajuk, dia kunci pintu, dia tak makan. Ataupun dia keluar, dia tak balik-balik rumah dah. Dia memberontak sampai ke peringkat dia pergi ke seberang, kahwin kat Lombok dan sebagainya. Ini gara-gara lah disebabkan, saya tak tahu apa sebab. Macam mana nak handle kan supaya dia seronok di rumah, tapi di masa yang sama kita didik, kita tegas dengan dia. Silakan Puan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang paling utama adalah kena jadikan rumahku syurgaku. Itu paling utama. Cuba cek saya, puan-puan, tuan-tuan, penonton di luar sana, sama ada rumah kita sebagai syurga ataupun rumah kita panas, macam rasa macam neraka. Tak boleh duduk dekat rumah. Anak-anak masuk sekejap, buat macam hotel rumah tersebut, kemudian keluar. Cek balik. Kalaulah rumah kita sebegitu, anak-anak malam pun tak nampak muka lagi, maka itu rumah kita dalam keadaan bahaya. Apa terjadi bila rumah dalam keadaan bahaya? Apa yang kita nak buat? Anak-anak kalau kita tegur, dia tak boleh. Kalau kita tegur satu hari, katakan dia tak turun makan dah Ustaz. Dia hempas pintu.
Dia keluar tak balik 2-3 hari, kadang-kadang sampai seminggu pun tak balik. Ini jaga-jaga. Apa yang kita boleh buat? Pada waktu ini kita kembali kepada agama, kita hidupkan sunnah dalam rumah tangga kita. Macam mana kita nak hidupkan sunnah dalam rumah tangga? Saya bagi tips yang paling mudah. Masuk rumah, cek sama ada kita masuk rumah, kita bagi salam ataupun tidak. Nampak kecil sahaja, Assalamualaikum, itu sahaja. Tetapi sebenarnya kuasa salam ni sangat-sangat hebat ya. Kalau kita bagi salam, jangan bagi salam Assalamualaikum. Itu dah masuk-masuk lain ni puan-puan. Cuba cek balik semula. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Celakalah ke atas kamu, celakalah ke atas kamu. Kita mendoakan rumah kita begitu, orang di dalamnya begitu. Sebut perkataan yang betul-betul yang Rasulullah ajarkan, Assalamualaikum. Sebab apa? Dekat kita punya palang pintu rumah, atas palang pintu rumah itu diriwayatkan ada Dasim. Dasim ini adalah iblis. Jangan bagi nama anak Muhammad Dasim pula ya. Macam sedap je. Jadi Dasim ini adalah sejenis iblis yang duduk dekat atas palang rumah, yang mana tugas dia mengganggu gugat rumah tangga, buat anak tak taat pada ibu bapa, buat suami dengan isteri bergaduh, bercerai-berai, buat rumah tersebut panas. Ini jaga-jaga. Jadi salah satu sebab anak protes, salah satu sebab rumah jadi panas, sebab kita tak amalkan sunnah. Salah satunya yang tadi, Dasim ni contohnya ustaz lah. Saya bagi orang kata contoh, apabila seorang suami balik rumah, dia tak bagi salam pada isterinya. Dia tak bagi salam pun dekat isteri. Jadi isteri pun datang depan rumah, depan pintu rumah, buka, bang dah balik, nak minum bang? Isteri kata kepada suami, nak minum bang? Engkau ni dah 20 tahun dah aku kahwin dengan kau. Tanya lagi nak air, nak air? Nak lah, aku panas ni. So isteri kata, malaslah saya nak buat. Penat je tanya, marah pula. Isteri pun pergi dapur. Pergi dapur, mama marah. Anak kecil turun jumpa dengan isteri. Bila jumpa, mama, nak duit. Esok nak beli buku dekat sekolah. Engkau ni jangan kacau aku. Pergi minta dekat ayah engkau. Sebab apa? Dasim dah masuk dalam kepala isteri pula. Kemudian anak ni, ibu hari tu kata minta dekat ibu, minta dekat mama. Ni tiba-tiba so minta dekat ayah pula. Anak pun naik atas. Jumpa adik dia yang kecil. Adik dia pula kata, akak, patung ni nak letak dekat mana? Engkau ni semua orang bergaduh dalam rumah, kau sibuk pasal patung. Buang je lah patung kau tu. Akak ni marah pula. Adik dia pun tertekan, kena masuk Dasim pula. Dia pun turun ke bawah, tingkat bawah, tengok ada kucing. Kalau selama ni dibelah-belai kucing tu Ustaz. Tapi hari ni sebab Dasim dah masuk dalam otak, dia tendangnya kucing tu. Pergilah kau. So maksudnya di sini, kuasa hebatnya salam itu boleh mengubah suasana rumah tangga. Jangan abaikan. Itu yang pertama. Okey. Tersambung saja ya lepas ni ya. Macam tu jugalah di mana rumah ke dalam kereta ke, kita utamakan ucapan pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan berakhir kuliah ya. Kita berehat seketika dan kita jumpa lagi selepas ini dengan tajuk Dari Mata Turun ke Hati. Jumpa lagi. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda semua yang memang orang kata apa suka sangat dengan tajuk ini, Dari Mata Turun ke Hati, sebab semua yang menonton ni saya yakin semua ada anak remaja dan bakal anak-anak jadi remaja nanti, kena tengok betul-betul, kena hayati betul-betul dan sematkan dalam diri kita nak buat plan action, buat plan tindakan untuk kita tangani. Sebab bila sebut remaja ni sampai kiamat dia tak akan habis isu ni. Sampai bila-bila ada remaja bersilih ganti. Kita pernah remaja, anak kita akan jadi remaja pula. Anak kita tua, cucu jadi remaja pula. Jadi isu ni kena beri perhatian yang sangat-sangat serius ataupun 2 rias, 3 rias. Okey, bersama dengan saya Puan Laila dan juga penonton-penonton semua daripada kumpulan Yasin Ar-Raudah Flat Seri Kelantan. Kita minta lagi kalau ada soalan daripada ni jauh ni, dari Flat Seri Kelantan jauh ni. Silakan. Okey, silakan. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Saya Hajah Zaitun Haji Madoa. Ingin bertanya kepada Puan. Andai kata anak remaja telah terlanjur dan berlaku sumbang, ibu bapa berasa panik dan bergaduh sama sendiri. Macam mana nak menyelesaikan masalah ni Puan? Okey, terima kasih Puan Hajah. Macam tak sihat je Hajah ya. Apa pun itulah, memang soalan tak sihat. Soalan tu memang tak sihat. Hajah sihat tapi dia bawa soalan tak sihat, dia pun tak sihat juga. Jadi ini kadang-kadang timbul masalah ya, kadang-kadang sampai tak mampu anak, halau anak, dan anak dah mengandung dah. Dia halau dia, engkau bukan anak aku. Tu je keturunan aku tak mengaku engkau anak aku. Jadi kadang-kadang sampai peringkat yang baru-baru ni berlaku kan, macam mana remaja tu nak kahwin, dah mengandung, akhirnya ibu bapa tak benarkan kahwin, akhirnya dia kelar anak sendiri sampai
itu borai perut, jadi isu lagi besar sebenarnya. Jadi apa pandangan Puan tentang masalah tadi yang telah termengandung? Silakan. Apabila anak-anak kita ada melakukan sumbang, perkara sumbang, dan mak ayah ni biasa rasa terkejut sangat-sangat sebab dia tak sangka. Sebab apa tak sangka? Sebab sebelum ni dia terlalu percaya kepada anak 100%, bahkan 150%, 200%. So nasihat saya yang pertama sebelum terjadi perkara ni, jangan percaya dekat anak 100%. Letakkan kepercayaan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa anak kita ini pun makhluk biasa, dia boleh buat salah bila-bila masa. Ya, dan kita sebagai ibu bapa kena sentiasa nasihat, ingatkan perintah Allah, ingatkan apa yang halal, apa yang haram. Itu yang pertama. Ya, jangan percaya pada makhluk, mana-mana makhluk. Anak kita, diri kita pun kita tak boleh percaya. Sebab kadang-kadang diri kita pun yang kita anggap kadang-kadang baik sebenarnya boleh melakukan kemungkaran. Nauzubillah min zalik. Percaya kepada Allah, minta Allah jaga kita. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, bila dah berlaku perkara tersebut, ingat peristiwa pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana pada ketika itu Rasulullah pernah dengan Rasulullah balik lambat dekat rumah. Aisyah dah tertidur pada ketika itu. Apa terjadi? Rasulullah ketuk-ketuk pintu pun, bagi salam pun Aisyah tak buka pintu, tertidur Aisyah. Jadi Rasulullah dia pergi ke masjid, dia tidak marah-marah pada Aisyah dan akhirnya dia tidur dekat luar rumah. Bila Rasulullah buka pintu nanti, tengok Rasulullah tidur di luar rumah. Jadi apa rasa Aisyah? Ya Allah, ya Rasulullah, ampunkan aku, maafkan aku sebab aku tersilap, aku tertidur, aku tak sempat nak buka pintu. Rasulullah kata, tak. Aku yang balik lambat. Jadi maksudnya di sini adalah tidak boleh menyalahkan antara satu sama lain. Anak kita dah terlanjur, na'udzubillah min zalik, tapi pada ketika itu kita pula bergaduh. Adakah ini yang Allah pandang sebenarnya? Apabila sesuatu berlaku, kemungkaran berlaku, maka pada ketika itu kita kembali balik kepada Allah. Bawa balik anak-anak ni kepada agama. Bukan halau dia daripada rumah. Sebab apa? Kalau kita halau dia daripada rumah, mungkin memang sebab kita marah. Marah sangat-sangat ni Ustaz. Semua orang ada fitrah marah. Bahkan kalau anak tu melanggar perintah Allah sampai mengandung, semua orang mengutuk mak ayah, semua orang mengumpat, semua orang menghina, kat mana kita nak letak muka? Tapi terima anak kita sebab Allah Subhanahu Wa Taala